Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua warga UM. Dan juga terima kasih kerana sudi menjemput saya. Saya tengok sangat meriah. Tengok kemah besar, dewan pun besar, orang ramai kenalan walaupun saya dah bersara 10 tahun tapi saya masih lagi kenal staff-staff tu. Alhamdulillah semua masih lagi tegur saya. Saya rasa sangat gembira sangatlah. Dan terima kasih. Ucapkan selamat raya, maaf zahir batin. Muka UM lebih berjaya lagi masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Prof, mungkin Prof ada ucapan sikit kepada warga Universiti Melaya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua. Selamat menyambut Hari Raya pada hari ini di Dewan DTCC. Sangatlah meriah. Saya pun teruja lah sebab lama tak ada kat UM. Jadi I hope everybody semuanya sihat dan enjoy yourself here. Have fun. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Universiti Melaya, khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi. Gunalah kesempatan ini untuk merapat silaturahim bersama ahli-ahli keluarga dan juga ahli mahasiswa itu sendiri. Yang pertama saya rasa nostalgik oleh kerana melihat sebegitu ramai mahasiswa dan mahasiswi. Teringat masa saya sebagai seorang mahasiswa agak lama, pada tahun 75 saya menjadi mahasiswa. Jadi bila lihat ramai saya sungguh teruja. Dan saya rasa Universiti Melaya ni sebagai universiti yang terulung, satu karya akan menjadi satu sejarah kepada saya secara pribadi. Okey Datuk, terima kasih datang ke Universiti Melaya, Datuk. So mungkin Datuk ada ucapan sikit kepada warga Universiti Melaya hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada seluruh keluarga besar Universiti Melaya yang hari ini meraihkan Aidilfitri bersama-sama. Syukur Alhamdulillah saya dapat bersama-sama. Makanan semua sedap, hiburannya pun menarik. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih.